jawab telefon kan, hello kau apa semua tu kan, sambil beli hisap tahun 2016 masa tu dah ada peranti vape yang digabungkan dengan teknologi smartphone. Sambil-sambil kita jawab telefon kan, hello kau apa semua tu kan, sambil beli hisap vape. Itu yang teknologi yang dibuat ketika itu cerita 10 tahun lepas. Kita bimbang lah remaja kita lah khususnya kan. Bentuk peranti ni dah pelbagai. Yang terkini even di sekolah-sekolah sekarang ni pun yang merisaukan ibu bapa di sekolah ni pun sebenarnya benda tu dalam bentuk pensel ada. Kan, yang macam tidak boleh dikesan oleh cikgu pun. Kadang-kadang ada cikgu yang pernah bagi feedback kepada saya, dia cerita pun kadang kita tak nampak budak ni vape dalam kelas. Betul. Dia boleh kadang macam gigit pensel kan, tapi lah asal bentuk sikit tak perasan. Inovasi. Betul. Akhirnya dia benda tu sebab dia ketagih, jadi dia terpaksa teruskan dia punya tabiat tu walaupun di dalam kelas masa tengah PNP, proses pengajaran dan pembelajaran.